Hai dan salam sejahtera. Hari ini saya nak tunjuk cara menggunakan GameKick Notepad. Yang pertama sekali, guru atau pemain perlulah melayari www.gamekick.com. Kemudian guru boleh login akaun masing-masing. Apabila sudah selesai login, guru boleh menyediakan set soalan. Kemudian guru boleh mencari game apa yang ingin dimainkan. Selepas selesai membuat game tersebut, maka guru boleh memberikan link kepada pemain-pemain. Kemudian, apabila pemain sudah masuk, guru boleh memulakan permainan. Selepas pemain-pemain menekan link yang diberikan, pelajar boleh meletakkan nama sendiri atau nama samaran. Kemudian, pelajar boleh memulakan permainan tersebut. Pemain-pemain boleh menggerakkan karakter mereka dengan anak panah kanan, kiri serta pelajar boleh melompat sebanyak 2 kali. Pelajar boleh melancarkan serangan ke atas pemain yang lain. Apabila pelajar tersebut melancarkan serangan, maka energi pun makin berkuras. Apabila energi sudah tidak ada, maka pelajar harus menjawab soalan terlebih dahulu. Pelajar yang berjaya menjawab soalan dengan betul, maka energi akan bertambah. Apabila pelajar menjawab soalan dengan salah, maka tiada energi buatnya. Semasa menjawab soalan ini dengan betul, maka pelajar dapat mengetahui jawapan yang sebenar. Jangan risau kalau jawapan salah, kerana apabila pelajar menjawab soalan yang salah, jawapan sebenar akan ditunjukkan, maka pelajar akan lebih memahami jawapan yang betul. Itu sahaja berkaitan cara bermain GameKick Notepad. Sekian, terima kasih. In a little while from now, if I'm not feeling any less sour, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself out in an effort to make clear to everyone it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people are saying, my God, that stuff, she stood him up. No point in us remaining. We may as well go home, 'cause I did on my own.